Hari ni kita makan dekat The Great Chase di Publica, KL. Kedai dia kecil je, so dia ada time-time dia lah, kita kena buat booking. So macam kami ambil time pukul 12 sampai pukul 2. Ni air lychee dia. Memang rasa soda lychee. Ini lamb croquettes. Ini mushroom soup. Dan ini sweet bread sourdough with rendang butter rendang or whatever lah, perisa rendang, butter perisa rendang. Interesting, makan roti sourdough dengan butter perisa rendang. Memang rasa rendang tu. And mushroom soup dia sangat pekat, cuma macam tawar sikit, tapi pekat lah, okey. Ni rupanya rasa dia sangat lamb, betul-betul rasa lamb, padat. Ini apa, lamb apa tadi? Lamb roast. Charred sea bass. Charred sea bass. Oh, ada sea bass kat bawah. Chicken roast. Yorkshire pudding. Okay. Yorkshire pudding ya. Beef roast dengan Wellington sambal. Sedap. Roti kosong dia tawar. Ini beef Wellington dan ini beef roast. Untuk beef roast ni, beef dia makan dengan sos dia memang sedap. Ini Yorkshire pudding ni, Yorkshire bread ni, pudding ni okey dah, walaupun dia kosong, dia rasa dia okey, crispy. Ini daging ni memang lembut, makan dengan sos dia ni. And then mashed potato ni, apa nama ni memang sedap. Dan kentang bakar dia dengan sayur-sayuran dia memang sedap. Walaupun dia bakar tapi dia bersalut, memang sedap. Yang ni pun memang sedap, kentang dia. Yang ni krim dia pun sedap, tapi macam masam-masam sikit kan? Saya kira limau. Oh, patutlah. Untuk Wellington beef Wellington ni, dia rasa sedap, tapi bagi mama tawar sikit lah. Tapi sedap lembut. Bismillah. Mashed potato dia very creamy. Lamb roast tu memang terasa betul lah. Dia bakar cantik, rasa semua cukup dia perap rasa lamb tu. Tapi surprisingly lah, sayur-sayur ni semua sedap. Kentang dengan mashed potato ni semua sedap.